Dia tak punya rupa, tak ada harta, tak ada keluarga dan tak ada nasab. Inilah Julaibib radhiyallahu anhu. Zaman tu hidup tanpa nasab ni adalah aib besar. Orang tak pandang dan tak nak dekat. Tapi Julaibib, dia ada Rasulullah. Dia belajar di sisi Rasulullah dengan taat dan sabar. Jiwanya lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Satu hari Rasulullah bertanya, "Julaibib, kau nak kahwin?" Dia senyum sayu. "Siapa yang mahu dengan aku, ya Rasulullah?" Soalan tu Nabi ulang 3 kali dan jawapan Julaibib tetap sama. Tapi Rasulullah tak berhenti di situ. Baginda pergi ke rumah pemimpin keluarga Ansar dan berkata, "Aku mahu menikahkan puteri kalian." Mereka sangat gembira dan sangkaan mereka Rasulullah yang nak masuk meminang. Tapi bila baginda sambung, "Aku pinang anakmu untuk Julaibib," mereka tergamam. Tapi dari balik tirai, si gadis solehah bersuara, "Apakah kalian mahu tolak permintaan Rasulullah? Aku yakin Allah dan Rasulnya tak akan sia-siakan aku dan aku akan taat." Mereka pun dinikahkan. Cinta tak kenal rupa, darjat atau harta, apabila ia berpaksikan keimanan dan ketakwaan.